Tengok-tengok pokok dulu ni. Oh, pokoknya. Okay, kita jalan-jalan lagi. Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berjalan-jalan kembali. Minta maaf lah. Sebab record ni. Suara. Ada problem sikit. Kita tak boleh. Sebab ada kebisingan sikit. Jadi kena tutup suara. Jadi dengar suara saya je lah ya. Tadi pokok-pokok tu saja je ambil ke atas tu. Mendung ni. Cuaca tak berapa nak elok sekarang kan. Mendung. Ni kita lalu sebelah kiri tu Pangsapuri. Belah kanan tu nampak lah laluan tu atas jalan tu. Lepas tu LRT. Sambil jalan-jalan. Dengan mata memandang. Best juga sebenarnya ni. Tengok-tengok jalan lah. Tahulah keadaan ni. Tapi ni alhamdulillah lah. Clear sikit jalan. Tak adalah jam. Selalunya kalau nak pergi ke pusat bandar ni. Jam memanjang. Ini okey sikit lah. Best juga. Sekali-sekala lah tunjuk jalan ya. Berapa lama kalau tak jam daripada rumah, daripada Puchong Indah ni nak pergi ke pusat bandar. Kita nak pergi IOI. Tu berapa minit. Ini jalan slow-slow tau. Bukannya laju mana pun. Tengoklah itu awan tu. Gelap. Tumpuk-tumpuk hitam. Macam ni lah keadaannya. Belah sana pun okey sikit. Jalan clear juga. Macam gini lah. Naik ke atas sikit. Nak tengok belah bawah tak nampak. Dia tutup signboard. Adalah corner-corner sikit. Baru nanti nampak. Jalan. Baru nampak nanti signboard Puchong. Tu sukan. Belia sukan. Lawa kan? Puchong ni dah lawa dah. Rugi juga siapa yang dah keluar daripada Puchong ni. Tapi itulah masalahnya. Jam. Dah meriah dah sekarang ni. Ramai. Dah jadi bandar yang sibuk. Yang ni. Tu LRT tak nampak. Belah kanan tu Bandar Puteri. Kita tak pergi Bandar Puteri. Lalu je. Tu Bandar Puteri ya. Tinggi kan tiang LRT tu. Gayat juga pandang daripada atas ke bawah. Saya lah. Awak tak tahu. Sebelum mencapai ke IOI. Ada Lotus. Lotus pusat bandar ni kira ya. Ni stesen LRT Puchong Jaya kot. Pusat bandar pun Puchong Jaya. Tak ingat. Jarang aku naik LRT. Sekali-sekala je. Teringin nak berjalan dengan anak. Pergilah sekali-sekala.
pergi KL ke. Sekarang ni dekat Lotus ni ada Pempai. Pampe. Sikit lagi nak sampai. Ayo ai. Suka lah pergi ayo ai memang. Kita kerap pergi ayo ai. Pergi supermarket dia. Sikit lagi sampai. Tak jam pun. Banyak kereta tapi tak jam. Okey je. Okey, kita dah sampai. Tak sampai lagi, baru masuk. Nak masuk parking. Okay, kita biasa ambil parking naik ke atas. Naik ke atas kita. Tak berani lah. Dah mendung, awan gelap. Nak parking bawah tak berani. Sebab dulu pernah ada naik ke atas, maka sampailah tak sampai. Kilat, 10 minit. banyak kereta kena. 5 minit lebih. Baik ke atas kita parking. Terpotong. Manalah tahu. Sebab ni ramai ni, tengok ni. Slow sikit. Parking penuh kat bawah. Bukannya ada traffic light. Naik ke atas dia tengok ada parking ketak. Rasa ada kot. Parking pun banyak ni. Hebat kan sekarang ayo ai. Dah cantik. Belahan itu ada bangunan tu, tak siap lagi. Tak tahulah apa tu. Kondo kot. Banyak yang kosong parking. Okey lah. Ini jam berapa ya? Asal 4.13. 4.15 ke? Sabar ketika diuji, sabar ketika marah, sabar ketika dalam ketaatan. Tapi bila kita sabar ni, kita akan dapat beradaptasi dengan keadaan. Sebab tu macam mana orang boleh sabar bila dia duduk entah apa, dia kan macam tengah hancur. Faham kan, ada cerita kan, duduk atas laut kan. Macam mana kalau dia tak sabar, dia terjun. Kalau dia terjun, dia dewa. Ikan makan ikan jerung, tapi dia sabar tu. Dia sabar sampai sebulan lebih. Dia sabar tu. Jadi dengan sabar dia tu, akhirnya Allah akan bagi kepada dia apa? Satu permintaan. Malah dia betul. Situ ni. Allah akan bagi. Dan dia ada doa lah. Tengah buat itu. Sini pun ada batu pinik kiri. Sana tak ada. Mana burung? Jarang-jarang kan? Banyaknya kereta belakang. Bawah tu kereta tu banyak. Banyak kereta. Maka sampailah kita di parking. Perjalanan dari rumah tak sampai pun 10 minit. Dah sampai. Sekarang kita nak masuk. Terima kasih. Assalamualaikum.